Selamat datang. Selamat datang, Masya Allah. Hello, please. Adam yapay gibi videolar yapıyor. Bunlar nasıl videolar? Yazıyorsun, yapay zeka. Ama acı. Kamyoncusun içine böyle arabadan çıkar giyecek, göbeği olacak, aktarım da olacak. Bir maymun olacak, atıyorsun adam direkt Ama o kadar şey biliyorsan sen yapsana. yapayım, sana bir şey yapabilirim istersen. Tamam. Ne istersin? He? De ki, mesela de, benim amcamlarım var, keldir de. Çoğu maymuna benziyor. De bak biz de yapabiliyoruz. Sadece yapabilirim mesela. He? Sadece yapabilirim. Allah Allah. Çok güzel bak. Hey, Abang Haji nak rasa kebab Brusa. Ini kebab dia. Halo. Kebab di Brusa ni. Masya Allah, panas-panas. Abu Zia Jalan Sakana. Jalan Sakan, Jalan Sakan. Alhamdulillah, ini dia Masjid Ulu Cami. Kami baru sampai di sini di Grand Mosque ini. Alhamdulillah cuaca hari ini berangin dan hujan renyai-renyai. Sangat sejuk di Brusa pada ketika ini. Saya dan rombongan hari ini merupakan hari pertama kami di Brusa. Tadi kami dah pergi ziarah ke Tok Hane. Kami dah ziarah makam Osman dan Orhan Ghazi, pengasas kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan sekarang kami datang ke masjid ini, masjid yang mempunyai 20 kubah yang dibina oleh Sultan Yildirim bin Yazid. Abang Haji nak bawa anda semua berjalan di sekitar masjid ini. Jadi kita nak pergi tempat-tempat makan yang berada betul-betul di tepi Masjid Ulu Cami ni. Sangat menarik tau. Macam-macam makanan yang sedap-sedap ada jual di sini. Kalau kita menghadap kiblat, di sebelah kiri kita tu ada pasar Kozahan. Kozahan ni banyak jual baju-baju lah. Tak banyak sangat jual makanan. Tetapi di sebelah kanan pula, ini yang menarik. Terdapat banyak kedai-kedai makan. Jom kita cari makan. Masjid Ulu Cami ini merupakan sebuah masjid yang dibina oleh Sultan Yildirim bin Yazid, yang merupakan salah seorang daripada sultan-sultan kerajaan Uthmaniyah. Di dalam masjid ini terdapat kolam tempat mengambil wuduk. Di masjid ini terdapat 20 buah kubah. Ianya dibina apabila Sultan Yildirim bin Yazid bernazar sekiranya dia menang di dalam peperangan Nikopolis, baginda akan membina 20 buah masjid. Tetapi akhirnya kerana ekonomi yang tidak bagus pada ketika itu, baginda tidak berjaya membina 20 masjid. Lalu dinasihatkan kepada baginda untuk membina satu masjid yang besar dan dibina 20 kubah pada masjid tersebut. Selain daripada keindahan kaligrafi daripada kesenian Saljuk, di masjid ini juga terdapatnya kelambu Kaabah yang dihadiahkan kepada kerajaan Uthmaniyah. Okey, ini dia kawasan yang Abang Haji cakap tadi. Sampai kerana sampai waktu pagi belum ramai orang lagi. Jadi Abang Haji nak tengok dulu apa makanan yang sedap-sedap dekat sini. Jadi gambaran ni macam ni, cuba tengok. Oleh kerana cuaca sejuk, kita tengok buah berangan ni. Panas-panas buah berangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
100 gram 100 Turki lira. Ni harga dia. Jadi 100 Turki lira ni 100 buang kosong ujung dia. Lebih kurang RM10 duit Malaysia. So ni buah berangan yang belum dimasak. Dia bakar macam ni. Dia akan jual dengan harga 100 Turki lira untuk satu bungkus. Panas-panas makan buah berangan musim sejuk ni memang enak. Jadi kita tengok memang banyak kedai-kedai menjual kebab di sini ya. Yang tadi tu berusa kebabi. Ini pula doner kebab. Doner ni pun di antara kebab yang popular di Bursa ini. Ini daging dia. Doner kebab. Murad Usta. What is famous one? Urfa. Urfa. Yes. Wah, ini kita terjumpa jemaah daripada Malaysia ni. Malaysia? Oh, nak makan apa ni? Doner kebab. Doner kebab. Kita tengok harga dia dulu ya. Sebelum makan cek harga dulu. Yang bagus di sini memang dia clarify lah, dia bagi kita tengok harga dulu sebelum kita order. Malaysia mana ni? Banyak sangat. Selain daripada kebab, lorong ni juga terdapat kedai-kedai batu permata ya. Kita tengok banyak cincin-cincin yang dijual di sini. Ini menarik, warna hijau. InsyaAllah kilau, nampak macam zamrud. Ada juga kedai yang menjual jam tangan macam ni. Ini juga kedai cincin ya, kedai jual batu permata. Kalau ke Bursa tak sah kalau tak kena kopi sini. Ini kopi dia. Memang sedap kopi di Bursa ni, terutamanya bila kita minum dalam cuaca yang sejuk macam ni. Ahmad, video okey? Kebab. Iskandar kebab. Iskandar kebab. Bursa kebab. Okay. Where are you from? Malaysia. Malaysia. How much one pieces kebab? Ne kadarlar Ahmet? 15. 15. 50. Zero. No euro. 50. 50. Yes, yes. Sen söyle. 50 lira. Ben euro zannettim. Jadi ini daging dia ya, belum masak lagi. Dia tengah pusing daging dia. Bursa kebab. Bursa kebab. Ini sos dia. Ada sos. Sos. Orijinal. Tomato. Tomato. Tomato sos. Orijinal. Pide. Usta. Ustaz. 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 İpman. Ikmal. He. InsyaAllah. Feel. Where are you from? Malaysia. Valencia. Okay, bye-bye. Goodbye. Tasyakulah. Selamat datang. Bursa Kebabi. Bursa number 1. Jadi ini pula kedai Bursa Kebabi. Tu nampak tu atas tu, Bursa Kebabi. Ini penjual dia sangat ramah. Dia menyambut kita datang. Famous Bursa İskender. You have bread, meat, yogurt, tomato, sauce, butter. Bursa number 1.
no good, no money. لذيذ لذيذ كتير والله. لذيذ جدا جدا جدا. أيوة. اهلا وسهلا يا حبيبي. انا هون يا. اهلا تا عمي تعال شوف الشاورما تا هذا المشهور. عمي يلا بورصة نمبر 1. ada muallim ha فين معلم هذا معلم احمد. معلم احمد هذا معلم صالح. صالح هذا معلم سركار. انت مدير لا والله هذا مدير. ada مدير كبير ما شاء الله اهلا ada bursa kebabi هذا بورصة نمبر 1. شوف Kardeşim. Selamat datang. Nereden usta biraz ateş et göster. Ver bak bir de şakir. Ver göster bak. ما شاء الله Maşallah. Bak abiniz meşhurdur ha. Hai Kak Aja. Saya Maski. Kak Aja nak makan apa di sini? Hari ini kita nak makan chicken wing dengan jus delima. Teşekkürler. Arkadaşlar, evet bu arada. Çiçek olarak ne olacaktı? Ayran. 2, 4, 5, 6. Selamat datang. Selamat datang. Masya Allah. Teşekkürler. Baik, Abang Haji nak rasa kebab Bursa. Ini kebab dia. Halo. Kebab di Bursa ni. Masya Allah. Panas-panas. Dia bagi juga roti macam ni Oh, ini roti memang sedap. Ada juga salad dia. Masya Allah. Dia datang dengan tomato. Ada juga cili yang telah dibakar. Begini. Jadi kita rasa macam mana rasa kebab ini. Suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik Kak Aja. Irisan daging yang dihiris nipis. Daging yang dihiris nipis. Dan rasa dia masam-masam sedikit. Memang sedap. Sebab tak salah abang lagi tadi dia tuang dengan butter panas. Butter panas tu yang menaikkan lagi aroma kebab ni. Ada roti dia. Boleh saya minta sikit Boleh. Bir sefer dedim bir tane yiyorsunuz, sonra sen geldin bir tane yiyorsunuz. Jangan lupa subscribe channel Abu Ziyad Jalan Sakan. 3 numaralı masa. Dia bagi roti, tapi dekat bawah kebab ni pun ada roti lagi. Mari kita makan dengan cili bakar tadi. Tomato dia kat sini memang sedap. Betul-betul fresh. Tapi ni Dia ada yogurt sini. Yogurt. Abang tak nampak tadi ni yogurt dia. Sedap. Yogurt dia tak terlalu masam. Terasa dia punya creamy tu. teşekkürler. Ayam. Ayam. Thank you. Ini pilaf. Nasi sini dipanggil pilaf. Ni favourite saya. Dia makan pilaf dengan chicken wing. Alhamdulillah. Kalau datang ke Bursa, pastikan anda bagi sedikit masa yang lama di Masjid Ulu Chami ni. Kenapa?
kerana di kiri dan kanan masjid ni terdapat tempat-tempat yang best. Macam Abang Edi cakap sebelum ni, di sebelah kiri ada kozahan bagi wanita yang nak beli tudung, selendang, semuanya ada di situ. Di sebelah kanan pula banyak kedai kebab, banyak kedai cenderung hati. Kalau datang ke Bursa tak makan kebab, rugilah. Kalau begitu. Cuma sediakan je lah duit. Harga dia sedikit mahal, tapi untuk sekali try, apalah salahnya. Sebenarnya kedai ni bukannya baru pertama kali kita datang kan? Kita dah banyak kali datang. Sedap. Sai. Okay. Okay. Two. 1, 2. Small video? Medium. Video. Kebab di Turki yang mana paling sedap? Kebab di Istanbul ke ataupun kebab di Bursa? Jom kita pergi rasa sama-sama. Sementara kita tunggu grup habis shopping, kita masuk dalam ni tengok apa yang ada untuk kita makan. Sekarang kami nak makan kebab di Istanbul pula. Assalamualaikum. Aleykümselam. Kebab. Kebab, Turkish kebab. Turkish kebab. Kurdish kebab, Kurdish. Kurdish. Yeah, Kurdish kebab. Musabe, Kurdish kebab. Like this, Kurdish kebab, not Turkish kebab. Zaza kebap. Zaza. This one beef. Yeah. This one chicken. Yeah. Oh. This beef Kurdish kebab. This Okay. chicken Kurdish kebab. Oh. Turkish kebab. This one? This one, Musa. Turkish. Okay. Agak-agak nak makan apa Kak Aja? Menu dia besar. Menu dia besar. Kita belanja mata dulu ya. Tengok ini dia punya salad dia pun ada di sini. Salad dia. Kalau ke Turki ni memang kena makan salad lah. Ini manis-manisan dia. Baklava dan sebagainya semua ada. InsyaAllah. Ini sup dia, sup shorba. Yes. Extra video. Hello, please. Adam yapınca gidip videolar yapıyor. Bunlar nasıl videolar? Turkish kebap, Turkish kebap. Tırcı goril yapmışlar hemen oldu. Tengok daging dia dihiris nipis-nipis. Berjusi di dalam. Kering di luar, berjusi di dalam. Kalau kita tengok. Memang sedap ni. Sekeping daging dia jatuh ya. Oh, Masya Allah. Ayrıntıları yazıyorsun. Ama acı. Şu kamyoncu şunun içine böyle arabadan çıkar giyecek, göbeği olacak, bakteri dolacak. Bir maymun olacak, katıyorsun adam direkt Ama o kadar şey biliyorsan sen yapsana. yapayım, sana bir şey yapabilirim istersen. Tamam. Ne istersin? He? De ki, mesela benim amcamlarım var, keldir de. Çoğu maymununa benziyor. De bak biz de yapabiliyoruz. Sadece yapabilirim mesela. He? Kel yapabilirim. Allah Allah. Çok güzel bak. Kel yapabilirsin, onu herkes yapar. Ben ama hakiki yapacağım hiç fark etmeyeceksin. Yani kel yaparak adını bunu koyuyorum. Seni ağzını bunu kırılır bir şekilde halledeceğim. Tam böyle aynı. Kalau kita tengok dekat menu, dekat sini beza sikit tau daripada dekat Bursa. Yang kat sini dia
hidangkan doner dengan pilaf. Oh, ada nasi. Harga dia 797 Turkish lira, lebih kurang RM79, 70 sen duit kita. Boleh tahan harganya. Ada juga doner ayam ni. Selain daripada tu, dia boleh buat juga wrap macam shawarma kita lah. Okey. Okey, nak order apa Abang Haji? Kebab daging. Okey, kebab daging dengan nasi ke? Tak nak nasi. Tak nak nasi Okey. This one. Butter, can I have this one? Lazis, lazis. Macam surprise pula Ni dia. Irisan daging kebab daging. Ini dia panggil Turkish kebab. Bukan, Kurdish kebab. Kurdish, ya, Kurdish kebab. Macam mana rasa dia? Sekejap lagi kita rasa ya. Sekejap je. Salah. Kurdish doner. Dia kata ni Kurdish doner. Kurdish Tak tahu doner. dah. Apa dish pun tak apa. Yang pentingnya kebab daging. Ni sudu dia. Sudu pisau. Rasa dulu. Tak ada nak makan dengan apa roti ni ke atau macam mana? Saya nak makan dia punya daging. Daging saja. Masya-Allah. Nipis-nipis. Masak. Ini memang kegemaran Abang Haji ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beza. Dengan yang di bursa ada beza. Cuma ni dia sedikit masin. Cuma di bursa itu dia rasa dia tawar sikit tapi sedap. Jadi dia rasa masin. Ni masin tapi daging dia saya suka sebab dia rasa daging yang kuat. Ya, dia pejal-pejal daging dia. Daging yang berbeza sebenarnya dia. Rupanya tak semua kebab sama. Bergantung kepada daging yang dia gunakan. Itulah perbezaan antara doner, antara apa Kurdish kebab, dengan Turkish kebab. ada Turkish kebab, ada lagi apa Iskandar kebab. Banyak jenis kebab ni sebenarnya. Ada anak kebab. Anak kebab. Lepas tu dekat sini kedai ni dia siap pamerkan dia punya halal certificate. Kat sebelah situ nanti kita ambil gambar. Cuba makan, bismillah. Rasa first time kita makan kebab yang rasa macam ni ya. Saya suka sebab dia punya pejal tu sedap. Ya, daging dia yang buat beza dengan kita biasa kita makan Iskandar kebab di Bursa. Beza dengan Iskandar kebab ni daging dia. Daging tu rasa daging yang sedikit kuat, nak cakap pun tak ada perkataan ni Jaya. Tak ada perkataan yang sesuai. Berbeza. Dia punya kedagingan tu lebih. Cuma dia masin. Tapi mungkin orang sini makan macam ni kot. Pada kita macam masin. Tapi still boleh makan lah. Boleh. Nak banding dengan kebab lain lah maksud dia. Erkek karakterini Betul. ama canı sürüse yapamaz. Daha teknolojik değil. Tak nak cuba dengan roti pita ni? Sedap. Bukan salad dia. Tomato dia. Apa sekali. Gulung. Biasanya makanan dekat Turki ni memang dia besar lah portion dia. So sebaiknya anda order satu dulu. Kalau misal kata tak cukup baru tambah lagi. Sebab kita orang dah banyak kali kena Dulu masa baru belajar pergi ke Turki dulu, kita order 2, tak habis. Sayang, dalam mahal.
Mungkin di luar sejuk, hujan, kena teh panas, kena kebab panas. Itu yang selera. InsyaAllah kalau kami datang ke sini lagi, ke Grand Bazaar ni, pasti kita makan lagi lah kebab ni. Siapa-siapa yang plan nak pergi ke Grand Bazaar, kalau nak pergi ke kedai ni boleh cari gate 7. Gate Ben Yazid, gate 7 boleh datang, dekat je. Hadapan pintu masuk je. Ini apa nama tadi? Setlak. Boleh nampak tak? Panas tak? Panas. Tak panas Jangan masuk. Dia depan dia macam ketuk sikit tau. Macam Masya Allah. Ni kegemaran saja. Silakan je. Ini dia buat daripada rice, daripada beras. Dia macam puding caramel macam tu lah. Tapi dia Bismillah. Very nice brother. Afiyet olsun. Böyle afiyet. Potansiyel dolandırıcı bir şey. Potansiyel dolandırıcı. Macam mana? Ajar? Sedap. Kalau kat tempat kita dia ada rasa macam wajik sikit. Ülkede yaşıyor. Cuma wajik kita kan keras kan. Ini dia Numara. lembut tu. Tapi satu kan, orang-orang Turki ni, kalau kita halakan kamera, semua nak masuk kamera. Jadi dia orang Spotting, meja spotting. Entertain. Mereka mengalu-ngalukan tetamu. Onun tam ayrıntısını vermen lazım ki. Ayrıntı verdim. Adem abi. Dia lemak-lemak, manis berkrim. Betul. Tak terlalu manis. Saya habiskan yang jam Ya. 11 boleh ya. Cuma dia punya adunan tepung dia tu ada macam crunchy-crunchy di dalam sikit. beras. Beras itu memang sedap. Rasa yang berbeza dengan makanan-makanan di Malaysia. Okey. Alhamdulillah. Nantikan video-video kami selepas ini lagi. Tengok ke mana kami nak pergi. Bagi mereka yang nak datang ke Turkish, jangan lupa datang ke Grand Bazaar. Khususnya bukan saja anda boleh shopping di sini, dan terdapat juga kebab-kebab yang terbaik di sini. Betul. Okey. Bismillah. Abu Zia Jalan Sakana. Jalan Sakan, Jalan Sakan.